Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Izzati Ikmal binti Roslan. Saya merupakan graduan Sijil Landscape dari Kolej Komuniti Masjid Tanah KKMT dan telah menamatkan pengajian saya pada tahun 2026. Saya kini bekerja di Tampil Waterpark sebagai Landscape Water Management Crew dan saya mula bekerja pada 1 Mei 2026. Gaji permulaan saya pula adalah sekitar RM1,700 sebulan. Tugas harian saya termasuk membuka kafe bawah joli pada waktu pagi bersama rakan sekerja saya, menyiram pokok serta melaksanakan pelbagai kerja yang diarahkan oleh pihak pengurusan saya. Saya juga banyak bekerja bersama supervisor saya iaitu Encik Syara Nasri dan banyak membimbing saya dalam bidang landscape. Beliau banyak mengajar saya erti sabar, erti berani dan mencuba dan jangan pernah mudah putus asa. Saya juga diberi tanggungjawab untuk menguruskan media sosial Tampil Waterpark termasuk membuat posting, promosi dan hibahan setiap kali ada program atau aktiviti diadakan. Setakat ini, saya masih dalam proses menimba pengalaman dan membina kemahiran dalam bidang kerja landscape saya. Saya mula mengenali KKMT melalui siaran langsung TikTok rasmi KKMT. Saya memilih KKMT kerana ia merupakan salah satu tawaran pengajian yang saya terima pada ketika itu. Selepas membuat pertimbangan, saya merasakan bidang yang ditawarkan sangat sesuai dengan minat dan halu tuju kerjaya saya walaupun lokasi KKMT berada di Melaka dan saya berada di Selangor. Saya memilih bidang landscape kerana ia mengikuti jejak ayah saya yang serta memahami sendiri pengalaman bekerja di bawah keadaan panas dan mencabar seperti yang sering beliau ceritakan tentang erti kesabaran dalam pekerjaan. Pada awalnya, saya beranggapan bahawa landscape hanya melibatkan kerja melukis pelan dan menganggap ia sesuatu mudah pada ketika itu. Namun, selepas mula mempelajari bidang ini secara lebih mendalam, saya sedar bahawa landscape melibatkan kerja-kerja fizikal dan memerlukan tenaga, ketahanan dan kudrat yang kuat. Dari pengalaman tersebut, saya akhirnya mula memahami maksud sebenar kerja landscape dan secara perlahan-lahan saya mula menaruh minat apabila benar-benar menghayati bidang landscape. Harapan saya ketika mula menyambung pengajian di KKMT ialah setiap langkah yang saya ambil dalam pembelajaran dapat menjadikan sumber semangat untuk saya terus berusaha dan berjaya. Saya juga berharap agar kejayaan tersebut dapat membanggakan keluarga saya dan rakan-rakan saya. Antara pengalaman paling bermakna di KKMT ialah saya dapat merasai pengalaman melakukan kerja-kerja outdoor secara berkumpulan dan saya sangat bersyukur kerana sepanjang bersama rakan-rakan sekelas. Mereka tidak pernah sombong mahupun kedekut ilmu apabila saya memerlukan pertolongan dan bantuan. Antara kemahiran yang paling banyak membantu saya sekarang ialah kemahiran asas dalam bidang landscape. Terutamanya kerja seperti menyimit, menanam dan lain-lain lagi. Dalam masa yang sama, KKMT juga banyak mengajar saya untuk tidak pernah putus asa dan jangan pernah malu bertanya. Sentiasa berusaha memahami sesuatu perkara dengan lebih mendalam. Sepanjang pengajian saya turut mendapat banyak inspirasi daripada para pensyarah seperti Puan Suliana, Puan Samiha dan Puan Yunisra yang banyak membimbing dan memberi sokongan kepada saya. Saya juga pernah diberi peluang menjadi JPP dan pengacara majlis. Walaupun pada awalnya saya kurang yakin dengan diri sendiri. Pengalaman tersebut membantu saya membina keyakinan dan keberanian untuk mencuba perkara baharu. Antara program yang paling memberi impak kepada saya ialah program sepanjang bulan Ramadan. Pada ketika itu, saya diberi tanggungjawab untuk menyulit setiap rakan-rakan saya yang jadi pelakon yang terlibat dalam persembahan. Sepanjang program tersebut, saya dapat melihat pelbagai gelagat rakan-rakan saya. Dalam masa yang sama, saya merasakan mereka seperti keluarga kedua saya. Terutamanya ketika saya memerlukan bantuan atau berada dalam kesukaran atau kesusahan. Daripada pengalaman itu, saya belajar bahawa kita tidak boleh bersikap sombong dan tidak wajar menganggap semua orang itu adalah musuh. Sebaliknya, kita perlu saling menghargai dan menghormati dan bekerjasama sesama rakan-rakan. Alhamdulillah, perjalanan awal kerjaya saya selepas tamat pengajian berjalan dengan lancar, segala urusan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Bermula dari latihan industri sehinggalah saya terus bekerja. Antara pencapaian yang paling saya bangga ialah apabila saya bersama majikan dan rakan-rakan sekerja berjaya memperkenalkan menu minuman baharu sekaligus mencipta identiti baru untuk kafe kami, iaitu Chin Cafe. Pengalaman di KKMP banyak membantu saya menyesuaikan diri di tempat kerja, terutamanya sikap sentiasa bertanya apabila tidak tahu dan tidak malu untuk belajar perkara baharu. Antara pengalaman kejayaan yang paling bermakna setakat ini ialah apabila saya terlibat dalam proses pembaruan, hobi penginapan dan lain-lain lagi. Pada pandangan saya pula, kekuatan utama yang membantu saya dalam industri ini ialah sikap mahu belajar, tidak mudah berputus asa serta bersedia untuk menerima tunjuk ajar. Jika dibandingkan dengan awalnya saya bekerja dahulu, sekarang saya lebih yakin, lebih faham cara kerja dan dari segi pendapat pula, saya lebih stabil berbanding sebelum ini. Antara kenangan paling manis yang masih ingat sampai sekarang ialah ketika saya balik di KKMP apabila dapat melakukan kerja-kerja bersama-sama rakan sekelas. Saat itu sangat bermakna kerana kami saling membantu dan bekerjasama dalam satu kumpulan. Individu yang paling memberi kesan sepanjang pengajian saya ialah Huzaimah dan Zahra. Mereka banyak memberikan sokongan dan menjadikan antara rakan-rakan yang sentiasa ada ketika saya susah maupun senang. Jika diberi peluang untuk mengimbau kembali zaman kolej, momen yang paling saya rindu ialah saat belajar bersama Puan Suliana. Sama ada ketika suasana kelas itu tegas ataupun beliau bergurau maupun bergelak ketawa bersama-sama. Semua itu menjadi kenangan yang sangat bermakna bagi saya. Bagi saya, kehidupan sebagai pelajar KKMP sangat berharga kerana ia bukan sahaja tentang pembelajaran di dalam kelas tetapi juga pengalaman, cabaran dan hubungan erat antara bersama rakan-rakan serta pensyarah. Mereka juga banyak membentuk diri saya menjadi lebih matang dan berdikari. Nasihat saya kepada pelajar KKMP ialah sentiasa buka hati untuk belajar dan jangan takut untuk malu dan bertanya apabila tidak faham. Dalam masa yang sama, cuba kenal dan fahami minat sebenar dalam bidang yang dipilih. Selain itu, kemahiran yang paling penting sebelum masuk alam pekerjaan ini ialah penguasaan asas setiap subjek yang dipelajari. Semua ilmu ini sangat membantu sebagai persediaan apabila mula bekerja nanti. Jangan mudah putus asa dan sentiasa berani mencuba walaupun menghadapi kesukaran ataupun kegagalan. Jika diberi peluang untuk kembali ke zaman kolej, saya akan lebih banyak mencuba perkara baharu dan lebih berani melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti maupun program. Dan akhirnya sekali, kata-kata semangat saya kepada bakal pelajar KKMP ialah jangan anggap kehidupan ini sebagai beban dan terlalu membandingkan diri dengan orang lain. Setiap orang mempunyai perjalanan hidup yang berbeza. Belajarlah untuk mengenal diri sendiri, minat dan arah tujuan hidup supaya kita tidak merasa dipaksa dalam apa yang kita lakukan. Hargai setiap proses pembelajaran dan jangan mudah berputus asa. Walaupun pernah gagal kerana setiap kegagalan itu adalah permulaan untuk kita menjadi lebih kuat dan berjaya. Sekian sahaja perkongsian saya daripada hari ini. Terima kasih atas peluang ini. Semoga sedikit sebanyak dapat membantu pelajar-pelajar lain di Kolej Komuniti Mahir Tanah. Semoga bermanfaat kepada semua orang lain juga. Bye!